Dan bukan apa, sebab saya bersama-sama dengan penerbit saya ni, Aizat, untuk penerbit Alfa hari ini. Katanya sedap lagu ni. Lagu apa ni? Lagu Cinta di Hujung Rindu. Sebab Aizat ni tengah rindukan seseorang sebenarnya. Okey, dan seperti yang dinyanyikan, okey, 10.30 pagi, kita bersama-sama dengan tetamu di Konti untuk kita bincangkan mengenai ruangan di dalam ruangan Alfa. Jadi kita ucapkan Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada Yang Berusaha Dr. Yuslan bin Sanudin. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak National FM yang menjemput Jabatan Veterina lah, untuk datang berkongsi berkaitan dengan dasi tenusu. Okey, dan itulah dia hari ini Dr. Yuslan kita yang merupakan seorang pegawai veterina bahagian pembangunan industri ternakan. Hari ini tajuk kita ialah industri tenusu dalam negara. Okey, jadi Doktor, bila cakap mengenai veterina ni okey, ataupun DVS, Department of Veterinary Services. Okey, jadi perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Veterinary lah. Betul. Okey, jadi mungkin doktor boleh terangkan secara keseluruhannya apakah sebenarnya fungsi DVS ini? Silakan. Okey, terima kasih. Jadi fungsi Jabatan Perkhidmatan Veterina ataupun DVS ni adalah untuk mengawal, kemudian mencegah dan menghapuskan penyakit haiwan dan zoonotik. Contoh zoonotik ni penyakit rabies, penyakit anjing gila lah. Dia panggil zoonotik. Zoonotik di mana penyakit ni boleh menjangkiti daripada haiwan kepada manusia. Okey. Jadi maksudnya istilah zoonotik itu penyakit daripada haiwan yang boleh menjangkiti manusia. Tapi kalau bukan penyakit yang boleh menjangkiti manusia, dia tak panggil zoonotik lah. Bukan. Okey, faham. Bukan. Kemudian DVS juga bertanggungjawab dalam aktiviti pengeluaran hasil ternakan dan ternakan. Di samping tu pun DVS juga mengawal dari segi import dan ekspor ternakan dan hasil ternakan. Dan di dalam DVS juga kita ada Akta Kebajikan Haiwan, di mana kita bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan haiwan tersendiri. Sama macam manusia, di mana kita pun kena jaga kebajikan dia. Terutamanya dari segi makanan, penyakit dan apa-apa berkaitan dengan haiwan tersebut lah. Contohnya dari segi kalau penyakit tadilah, dari segi makanan, dari segi mungkin kebersihan tempat pembiakan mereka ke, mungkin doktor boleh kongsikan lagi apakah antara kebajikan haiwan yang biasanya dijaga atau dikawal selia lah. Dia untuk kebajikan haiwan ni, apa yang kita fokus lebih kepada contoh makanan dia, tempat tinggal dia mestilah selesa, bersih, selesa dan tiada kontaminasi lah daripada bahan-bahan terlarang ataupun kuman yang berbahaya lah. Itu yang paling penting lah. Di samping itu juga macam Jabatan Veterina ni juga, dia terlibat secara langsung di dalam pemantauan loji-loji pemprosesan. Sama ada pemprosesan ayam, lembu dan termasuk juga loji pemprosesan susu. Dan apa seperti yang tuan-tuan makan ataupun beli di supermarket, contoh ayam yang disembelih itu kebanyakan dipantau oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Okey. Jadi bagaimana pula dengan hasil tenusu? Okey. Jadi adakah DVS ini juga terlibat dalam industri tenusu? Di dalam industri tenusu ni memang DVS memainkan peranan yang penting lah untuk pembangunan industri tenusu itu sendiri. Di mana kita terlibat secara langsung dari segi kesihatan dan kebajikan haiwan yang macam saya ceritakan tadi. Kita secara langsung terlibat dalam pengawalan penyakit dan vaksinasi. Contoh penyakit yang selalu kita dengar lah adalah FMD ataupun penyakit kuku dan mulut. Kalau pada manusia penyakit tangan dan mulut lah kalau untuk kanak-kanak. Tapi kalau untuk lembu ataupun rubina ni adalah penyakit kuku dan mulut. Kemudian kita ada penyakit brucellosis, kemudian kita ada penyakit tuberkulosis ataupun TB. TB ni salah satu penyakit zoonotik yang boleh menjangkiti manusia. Sebenarnya TB ni adalah daripada haiwan salah satu punca daripada haiwan, tetapi kalau kita selidik lebih dalam lagi adalah punca daripada tanah. Daripada tanah yang menjangkiti haiwan, dan daripada haiwan ni dia boleh menjangkiti manusia. Kemudian dari segi pembangunan latihan juga DVS terlibat secara langsung lah. Kita terlibat untuk melatih peternak, membimbing peternak untuk menjadi peternak yang berjaya lah. Dari segi menjaga kebersihan, dari segi pengurusan kandang, dari segi rekod ternakan. Itu adalah salah satu
latihan ataupun bimbingan yang kita laksanakan. Di samping tu pun kita ada juga kerjasama dengan pihak swasta lah ataupun penggilang susu untuk melatih peternak ni. Yang di mana kita bekerjasama melatih peternak ni setiap tahun lah boleh dikatakan. Selain tu kita pun ada penyelidikan. Penyelidikan yang kita jalankan di jabatan untuk mengekalkan genetik yang terdapat di dalam negara kita lah. Selain itu pun kita cuba improve ataupun kita meningkatkan genetik yang sedia ada di Malaysia ni untuk lebih tahan kepada penyakit, tahan kepada cuaca, dan dia boleh makan makanan ada yang di Malaysia ni. Dan untuk makluman pendengar ataupun puan, kebanyakan lembu yang kita bawa masuk di Malaysia ni adalah lembu daripada luar negara. Biasanya daripada mana, doktor? Contoh dia daripada Australia lah, ataupun New Zealand, di mana kalau kita perhatikan di sana adalah negara yang beriklim sejuk. Dan Malaysia ni adalah iklim yang panas dan lembap ataupun khatulistiwa lah. Jadi bagaimana untuk mereka menyesuaikan? Itulah salah satu penyelidikan yang kita buat untuk meningkatkan genetik dia supaya dia tahan kepada cuaca di Malaysia ni. Beradaptasi lah. Beradaptasi lah, betul. Selain itu juga kita ada juga pengawalan kualiti susu. Ini penting di dalam industri tenusu untuk memastikan susu yang dihasilkan oleh peternak ni selamat diminum atau digunakan oleh pengguna lah. Di samping tu kita buat pengawalan juga di kilang-kilang susu, di mana kita memastikan supaya kilang-kilang susu yang memproses susu ni mematuhi atas makanan yang kita telah tetapkan di negara kita lah. Okey, jadi itu memang banyaklah sebenarnya fungsi DVS ini dalam kata orang tu industri tenusu kita di Malaysia. Betul. Dan tapi saya nak tanya jugalah doktor dalam banyak-banyak baka lembu mungkin ada New Zealand, ada India, ada betul. Australia dan tempatan sendiri. Kenapa kita memilih Australia? Okey. Kenapa kita memilih Australia ataupun New Zealand ya? Ini disebabkan negara ni satu dia bebas penyakit, daripada penyakit-penyakit contoh penyakit kuku dan mulut dan brucellosis. Kemudian baka yang diimport daripada Australia ni adalah baka yang kita kenali sebagai baka yang mempunyai pengeluaran ataupun production yang tinggi lah. Dari segi susunya tu. Dari segi susu tu. Kalau macam negara-negara lain tu kita ada isu biosecurity lah. Di mana dia ada masalah penyakit yang kita cuba elakkan supaya masuk di Malaysia. Ada juga Ada juga yang boleh menjangkiti haiwan-haiwan ataupun ternakan di Malaysia sendirilah. Itu yang kita takut. Dan macam Australia dan New Zealand ni kita telah dikenali lah di dunia sebagai antara negara pengeluar susu yang besar di dunia. Dan dari segi logistik pula Australia dan New Zealand ni lebih dekat. Dia dekat dengan Malaysia dan mudah untuk kita bawa ternakan tersebut sama ada melalui kapal laut ataupun kapal terbang. Jadi itulah antara sebab faktornya kenapa kita memilih lembu daripada sana lah. Okey, dan mungkin doktor boleh juga kongsikanlah kepada pendengar mengenai tahap industri tenusu dalam negara kita. Okey, berkaitan dengan tahap industri tenusu di negara kita ni, sejak kebelakangan ni lah, alhamdulillah industri tenusu di negara kita ni membangun dengan baik dengan seperti apa yang kita rancangkan, dengan pelaburan daripada syarikat-syarikat skala besar lah. Kalau pendengar atau puan pernah dengar Farm Fresh, itu adalah salah satu syarikat yang berskala besar yang terdapat di negara kita dan merupakan syarikat lokal lah, syarikat tempatan yang turut menternak lembu tenusu di Malaysia. Untuk pengetahuan juga, Farm Fresh ni bilangan lembu yang ada di ladang mereka lebih daripada 7,000 ekor. Dan ladang mereka ada di negeri Johor, di negeri di Pahang dan di Perak. Saya kira bukan sekadar susu sahajalah, tetapi dari produk tenusu itu juga mereka telah mengeluarkan mentega. Betul. Cuma di Malaysia ni mungkin mentega tu belum lagi salah satu produk utama lah. Disebabkan kita lebih kepada fokus untuk susu segar tu sendiri. Dan mentega kebanyakan kita masih import lagi. Masih lagi. Sebab kita belum lagi lah. Betul, kita belum cukup lagi untuk keperluan kita untuk susu segar ni lah. Tapi itu satu langkah yang baik juga daripada
produk lembu, susu, kemudian ada variety. Betul. Untuk makluman juga yang setakat ni apa yang peternak ataupun pengusaha buat ni adalah cheese. Ya, keju. Keju ni kalau macam margarin ni sebenarnya dikeluarkan di Malaysia, tapi bukanlah produk susu. Margarin ni kebanyakan adalah daripada kelapa sawit. Tapi kalau margarin. Mentega tapi kalau berbeza. mentega betul daripada susu. Tapi yang sekarang ni ada peternak, contoh dia MIG, dia mengeluarkan cheese dia sendiri. Tapi susu dia sendiri. Ini bukan daripada Farm Fresh lah. Bukan. Cuma macam Farm Fresh sekarang ni dia banyak mengeluarkan produk-produk susu segar. Dengan produk susu tepung, dan ada lagi produk yang lain lah. Jadi tak mustahil lah satu hari nanti daripada susu kita boleh jadi pengeluar cheese jugalah. Maksud kita kalau kita nak import cheese dari luar negara mahal Betul. Satu hari nanti kita cheese tu perkara biasa. Betul. InsyaAllah mungkin pada masa akan datang benda ni boleh berlaku lah. Boleh berlaku lah. Okey. Jadi itu sikit sebanyak mengenai tahap industri tenusu dalam negara kita lah. Semakin berkembang nampaknya. Dan juga semakin dikenali juga. Jadi kita akan berehat seketika, Doktor. Okey. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini untuk kita bercakap mengenai industri tenusu negara. Terus dengarkan Alpha di Nasional FM. Saya sini lah. cabaran menuju impian, teguh bersama pembina negara. Kita bantu-membantu, saling bergandingan menggapai kejayaan. Kita jiwa yang
Alfa hari ini, yang juga bukan sekadar anda dengarkan di radio, tapi juga boleh anda tonton secara langsung di FB Live di page Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Yuslan bin Sanudin yang merupakan pegawai veterina bahagian pembangunan industri ternakan. Hari kita bercakap mengenai industri tenusu dalam negara. Okey, doktor, kita nak cakap juga kalau tadi saya tanya mengapa antara lembu yang menjadi pilihan untuk kita import ataupun kita ternak di negara kita adalah New Zealand dan Australia. Adakah ia juga merupakan sebab yang sama negara tersebut menjadi pilihan import susu ke Malaysia? Betul. Itu salah satu reason utama lah kenapa kita import susu daripada negara tersebut, kerana dari segi logistik dan harga susu berbanding dengan negara-negara lain lagi murah. Itu salah satu inilah. Kemudian segi biosecurity tadilah. Jadi kita masih lagi memerlukan susu yang diimport daripada luar negara, kan? Betul. Jadi apa sebenarnya cabaran utama industri tenusu di negara kita? Cabaran utama yang paling besar adalah berkaitan dengan cuaca lah. Cuaca macam tuan-tuan maklum, cuaca di Malaysia ni adalah cuaca khatulistiwa, di mana hujan sepanjang tahun dan kelembapan adalah tinggi. Dan itu adalah kekangan utama di mana kebanyakan lembu-lembu yang kita import ni daripada negara yang beriklim sejuk. Jadi untuk lembu-lembu ni beradaptasi dengan cuaca di Malaysia ni adalah terlalu kurang lah berbanding negara asal mereka. Dan bila kita bawa ke sini pun mungkin lembu-lembu tersebut menghadapi stres. Dan bila menghadapi stres ni secara langsung produktiviti dia pun jadi rendah. Dan tidak maksimum seperti di negara asal mereka lah. Kemudian kita pun ada masalah dari segi cabaran dari segi pemakanan dan ransom makanan tu sendirilah. Di mana macam negara kita ni, kalau orang cakap apa-apa kita tanam semua boleh tumbuh disebabkan kita ada hujan dan cahaya matahari sepanjang tahun. Tapi ialah rumput yang kita tanam ni bukan semuanya yang berkualiti tinggi. Jadi kita perlukan makanan yang seimbang untuk lembu yang kita ternak, terutamanya untuk protein, tenaga ataupun karbohidrat, lemak dan mineral lah. Itu yang paling penting untuk kita perlu penuhilah. Yang ketiga pula berkaitan dengan penyakit. Negara kita ni adalah negara yang tidak bebas dari segi penyakit kuku dan mulut. Di samping itu kita juga endemik dari segi penyakit brucellosis dan tuberkulosis. Ini adalah salah satu faktor yang mengekang dari segi pembangunan industri tenusu di Malaysia lah. Nak tanya doktor, kalau kita tengok tadi tuberkulosis ni macam batuk kering tu, Betul, TB, betul. Kalau brucellosis ni pula? Dia berkaitan dengan penyakit pembiakan ternakan tersebut. Organ pembiakan. Organ pembiakan. Jadi bila penyakit dia menjangkiti ternakan, macam lembu tenusu, dia boleh menyebabkan keguguran lah. Jadi itu adalah salah satu masalah di dalam industri tenusu. Dan satu lagi doktor, penyakit kulit berketul, lumpy skin disease. Betul, lumpy skin disease. Lumpy skin disease ni adalah penyakit yang baru-baru ni, lebih kurang dalam 4 tahun yang lepas. Kita berdepan dengan masalah inilah. Dan dia menjangkiti haiwan ruminan seperti lembu tenusu dan lembu pedaging. Jadi itu antara masalah dari segi penyakit lah. Betul lah, penyakit. Cabaran dia. Selain itu cabaran yang utama adalah berkaitan dengan kos lah. Di Malaysia ni kos yang paling tinggi untuk ternakan lembu ni adalah makanan. 70% untuk kos peternakan lembu tenusu datangnya daripada kos makanan. Kos makanan harus diimport dari luar negara. Banyak juga yang kita tanam di Malaysia, tetapi ada sebahagian ransom makanan tersebut yang terpaksa kita import. Contoh soya bean, jagung yang kita kena bawa daripada luar negara lah. Dan ini meningkatkan kos pada kita. Selain itu pun peternak kita pun menghadapi masalah dari segi kos utility lah. Contoh kos elektrik, air dan kos buruh juga yang terlibat sekali lah. Jadi apa agaknya sebuah program yang dijalankan oleh pihak DVS lah untuk meningkatkan industri tenusu dalam negara kita? DVS telah melaksanakan pelbagai program lah. Sebagai contoh, pada 2003 hingga 2010 kita ada program trust, di mana kita menyediakan bantuan kepada peternak
dalam tahun 2008 hingga 2010 kita ada program dasar jaminan bekalan makanan, di mana pada masa tersebut kita menghadapi kegawatan ekonomi, jadi kerajaan turut membantu peternak lah di bawah dasar jaminan makanan. Kemudian pada 2011 pun kita ada program di bawah NKEA, di bawah program M3 Point Program ataupun kita panggil EPP lah, di mana kerajaan menyediakan dana untuk peternak menternak lembu tenusu, di mana pelbagai program yang kita laksanakan. Dan pada 2018 hingga 2020 pun kerajaan pun turut melaksanakan program sumber kekayaan baru, di mana kerajaan mentakrifkan program lembu tenusu di negara ni adalah salah satu program sumber kekayaan baru. Dia boleh menjadi pendapatan yang tinggilah kepada peternak. Dan di bawah rancangan Malaysia ke-12 ni, kerajaan turut meneruskan program di bawah program pembangunan industri tenusu negara dalam tempoh 5 tahun daripada 2011, dan tahun ini adalah tahun terakhir untuk rancangan Malaysia ke-12, di mana kerajaan menyediakan insentif kepada peternak untuk membantu peternak dari segi pembelian induk lembu tenusu, peralatan, contoh dia lori tangki susu dan tangki penyejuk susu lah. Itu yang kerajaan laksanakan pada rancangan Malaysia ke-12 ni. Okey, sebelum kita berakhir Doktor, pandangan Doktor sendiri bagaimana untuk kita dapat meningkatkan kualiti susu dalam negara kita? Okey, bagi meningkatkan kualiti dan pengeluaran susu di dalam negara kita ni adalah yang paling penting adalah latihan. Training kepada peternak yang terlibat. Kemudian program pembiakan. Pembiakan yang selektif atau pembiakan yang terpilih di ladang-ladang peternak tersebut, di mana peternak-peternak tersebut boleh mengenal pasti lembu-lembu yang mempunyai production yang tinggi. Kemudian dari segi makanan dan ransum makanan tersebut, di mana peternak perlu menitik beratkanlah berkaitan dengan pemakanan ni untuk mereka kekal untuk mengeluarkan lembu tenusu yang maksimum lah. Jadi itu antara kata orang tu cara lah untuk kita meningkatkan kualiti. Selain daripada pembiakan dan pemilihan genetik yang baik, kita jaga kebajikan mereka dari segi pemakanan dan juga pengurusan dan juga kesihatan kebersihan. Juga bagi apa yang doktor kata tadi tu, latihan dan pendidikan bagi mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penternakan lah. Jadi sebelum kita berakhir, sedikit mungkin apa yang ingin doktor kongsikan bersama-sama dengan kita mengenai industri tenusu dalam negara kita? Okey. Untuk makluman tuan-tuan juga, alhamdulillah pada masa ni industri tenusu negara ni dia telah berkembang dengan pesat, dengan ada pelaburan daripada syarikat-syarikat besar lah. Contoh dia macam FNN, kemudian syarikat lain macam Jamal Luang Dairy Valley, kemudian NS Dairy juga terlibat sekali di dalam pelaburan industri tenusu ni. Jadi industri tenusu ni kita nampak semakin hari semakin berkembang, dan sasaran kerajaan untuk mencapai 100% tahap sara diri negara ni pada tahun 2030 insya-Allah boleh tercapai dengan pelaburan-pelaburan syarikat yang baru ni lah. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, pelaburan-pelaburan syarikat ni adalah besar, seperti di Negeri Sembilan, penglibatan syarikat FNN ni telah melabur lebih kurang dalam 2 bilion ringgit. Untuk kapasiti lembu di ladang mereka hampir 20,000 ekor. Dengan sasaran pengeluaran susu ni hampir 200 juta liter lah. Di samping tu kerajaan juga ada projek di bawah ECR, di mana pihak ECR ni juga telah membangunkan lembah baru lah, kita panggil Jamal Luang Dairy Valley, iaitu lembah tenusu Jamal Luang di Mersing, negeri Johor, di mana kerajaan telah memperuntukkan berjuta ringgit juga untuk membangunkan kawasan tersebut, di mana kapasiti peternakan lembu tenusu di tempat tersebut lebih kurang dalam 3,000 ekor lah, dengan anggaran pengeluaran susu pun hampir 7 juta liter setahun.
Jadi itulah antara kata orang tu masa depan tenusur kita ni semakin dapatlah untuk memenuhi kapasiti ataupun sara diri. Betul. Susu. Betul. Kalau ikutkan sekarang ni doktor, dalam 100% lah berapa agaknya kapasiti yang kita dah capai? Setakat ni untuk tahun 2023 sasaran yang telah kita capai hanya sebanyak 67% sahaja daripada 100% lah. Di mana kita hanya mampu keluarkan sebanyak 40 juta liter. Untuk keperluan negara kita ni lebih kurang dalam 60 juta liter lah pada tahun 2023 setahun. Jadi hampir kata orang tu hampir 70% lah. Hampir 70%, yang kita telah capai setakat ni lah. Ya. Baik, itu dia sikit sebanyak berkenaan dengan industri tenusur dalam negara kita kan. Sesuatu yang kadang-kadang kita tahu minum susu, tapi Betul. kita kena tahu juga bagaimana sebenarnya industri tenusur dalam negara kita ni, doktor. Betul. Jadi apa-apa kita ucapkan terima kasih atas kesudian doktor berkongsi bersama-sama dengan kita hari ini. Saya pun lepas ni saya tahulah sekurang-kurangnya kan. Kenapa susu tu cukup ke tak cukup ke, lembu tu bagaimana, dari mana dan sebagainya. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita mengupas isu lain pula dalam kata orang tu bahagian pembangunan industri ternakan ni, doktor. InsyaAllah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada National FM kerana menjemput jabatan untuk berkongsi berkaitan dengan tenusur negara lah. Terima kasih. Sama-sama. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama kami. Ada ruang dan kesempatan kita jumpa doktor lagi. Terima kasih kepada Dr. Yuslan bin Sanudin, Pegawai Veterina Bahagian Pembangunan Industri Ternakan. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama-sama terus dengarkan Nasional FM.